Saya adalah bagi tahu kan, saya mewakili netizen seluruh Kedah. Saya bagi tahu lah yang di mana Kedah ni kita kekurangan kita adalah Embas UUM Executive Talk. Assalamualaikum semua. Saya sekarang berada di Kedah Digital Library kerana Embas, CUIM dan juga Perpadanan Perpustakaan Awam Negeri Kedah. Kita ada buat satu program pagi ni pasal Kedah Tourism kan. Bersama saya, Aznur Aziz. Saya boleh katakan content creator, influencer, TikToker. Yang mana semua orang mengenali selepas video last year yang boom pasal Kedah ada apa. Kedah ada apa dan Aznur dah buat satu video yang backup dari Kedah sendiri. Jadi Aznur pada hari ni you main sini kan bersama dengan Embas. Apa yang you share tadi dalam program Kedah Tourism? Okey, saya share tentang apa kekurangan Kedah yang kita kena improvise. Actually Kedah ni ada macam-macam, cumanya kita lack of promotion. Lepas tu ada benda yang dah cantik tapi kita tak kembangkan bunga tu. Bunga ros kan bila dia kembang tu baru dah cantik kan. So macam ni kita nak mempercepatkan proses kembang tu. So kita kena sama-sama bincang lah. So saya bagi tahu lah yang mana kita kena improve di beberapa faktor, beberapa area yang kalau kita improve sikit tu orang akan lagi kenal lah Kedah ni macam mana. Kedah ni banyak tempat yang best sebenarnya. Tadi Aznur ada share kita yang pasal hygiene. Okay, boleh bagi tahu dekat kita punya penonton ataupun followers Embas sendiri, apa tak kena dengan public toilet yang ada dekat Aisyah? Saya adalah bagi tahu kan, saya mewakili netizen seluruh Kedah. Saya bagi tahu lah yang di mana Kedah ni kita kekurangan kita adalah kita punya public toilet kita sangatlah teruk. Tengah sakit perut tu alamak toilet. So benda tu macam agak spoil lah bila pergi berjalan, alamak si toilet okey lah, si toilet kita kena tanya dia toilet okey. So hopefully lepas ni kita dah tak payah tanya dah kalau kita nak pergi tempat tu, nak pergi berjalan ke apa, kita tahu dah, kita tak risau dah bab toilet. So benda tu penting, dia mencerminkan penduduk tu, negeri tu. Ini adalah sebenarnya satu komen yang kita terima tajam tapi sebenarnya betul reality daripada netizen. Tapi tak apa, kita anggap itu sebagai cabaran. We are optimist Datuk. Okay Aznur, thank you so much Jen Embas pada hari ini. Dan untuk semua kami insyaAllah berbagai pihak tadi yang datang dengan join, saya cerita sikit lah yang main tadi daripada Kedah Tourism, UUM, kita ada Perpadanan Perpustakaan Awam, kita ada Persatuan Tour Guide Kedah dan kita ada hotel-hotel pun datang main, AI University dan juga College Politek Mara yang semua pakat bagi idea yang bernas untuk meningkatkan lagi pelancongan di Kedah. Jadi pada yang semua untuk yang tengok video ni dan juga minta forward supaya FYP My Singgah Halo Star macam-macam ada.